Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Alhamdulillah sekarang ni kita dah pembelajaran yang terakhir. Tapi bukan terakhir ya. Okay, kita tengok sebelum ni kita dah belajar tentang sunnah Rasulullah daripada segi perbuatan dan juga perkataan. Okey, hari ni kita nak belajar tentang kepentingan mengamalkan sunnah Rasulullah. Apa pentingnya mengamalkan sunnah Rasulullah dalam kehidupan ni? Penting ke? Kita tengok bagaimana cara nak mengamalkan sunnah Rasulullah daripada kepentingan-kepentingan tersebut. Okey, yang pertama adalah menjadi bukti kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya apa? Contohnya kan Aisyah dia selalu berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya dia rasa disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau adik-adik ataupun murid-murid yang nak disayangi oleh Rasulullah, kenalah rajinkan mulut untuk berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, seterusnya apa dia? Seterusnya iaitu mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dekat akhirat nanti. Okey, bagaimana cara nak mendapatkan syafaat kepada Rasulullah tu? Contohnya Ali dia rajin berselawat, nak sebelum tidur ke, tengah buat kerja ke, dia rajinlah berselawat kerana dia nak mendapat pertolongan Rasulullah dekat akhirat nanti. Okey, jadi tak ada istilah susah nak mengamalkan sunnah Rasulullah. Kalau dengan mulut pun boleh melakukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, yang seterusnya adalah terhindar daripada melakukan perkara-perkara yang dimurkai. Contohnya kan, Sarah selalu makan menggunakan tangan kanan. Awak semua makan guna tangan kanan ke tangan kiri? Okey, kalau dalam Islam kita kena makan guna tangan kanan. Okey, tangan kanan. Tangan kiri untuk apa? Tangan kiri untuk apa? Fikir sendiri. Tangan kiri untuk cebok, tangan kanan untuk makan. Okey, Sarah selalu makan guna tangan kanan dan doa sebelum makan. Okey, supaya dia tidak mengamalkan adab yang salah. Okey, sebelum makan kita kena baca doa. Okey, ada yang orang macam nampak je makanan terus makan. Tak, sunnah Rasulullah kita kena baca doa. Okey? Seterusnya adalah membentuk umat berperibadi mulia. Sebagai contoh ni, saya bagi contoh. Awak semua kena ikut contoh ni. Hakim kan, kalau jalan-jalan dia jumpa orang, dia suka senyum dekat orang. Lepas tu kalau dia dapat orang tua, dia akan salam. Lepas tu dia akan tanya khabar kalau jumpa kawan-kawan dia. Okey, tak sombong. Okey, supaya suasana tu menjadi orang suka dekat Hakim. Kalau awak nak orang suka kat awak kena mengamalkan sunnah ni. Senyum pun adalah satu sedekah, awak tahu? Okey. Contohnya, Amin kan selalu baca Al-Quran walaupun sehelai muka surat. Kerana apa dia baca Quran tu? Kerana dia nak istiqomah dalam melakukan ibadah. Susah nak istiqomah dalam ibadah? Betul ke susah? Tak, sebenarnya dia tak susah. Tapi hasutan ataupun perkara-perkara yang menyebabkan kita ni lalai. Okey, kita lalai. Contoh, kita suka main phone lebih lama daripada pegang Quran. Itu kita lalai lah itu. Okey, so susah nak istiqomah tu ke? Tak, kita kena manage masa kita. Kita kena jadualkan masa kita. Mana satu nak main, mana satu nak beribadah, mana satu nak buat tu, buat ni. Okey, kita kena ada schedule dalam hidup kita. Okey, itu sahaja tentang kepentingan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang murid-murid semua boleh amalkan dekat luar ataupun dekat dalam rumah sendiri. Okey.